Salah. Kat sini payah. Inilah, inilah. Ambil nombor tak? Ya, kita ambil nombor tak? Ya. Nombor tu dah. Memang macam tu. Risau tau. Tahu tak first person TV tu ada lepas tu sampai tau. TV tu akan goyang. Itu dah tukar sikit. Dia mengajak ke sana sikit. Sepatutnya dia kena ke belakang. Ini dah besar baru sangkut kat atas tu. TV tu nak ke belakang sikit tau. Tapi kadang-kadang kalau awak angin ke sana tahu tak, nanti dia goyang. Jom, jom, jom. Jom. Kita orang datang satu bas. Assalamualaikum lagi. Itulah. Assalamualaikum. Soalan pertama, cikgu tak takut ke? Saya tengok saya risau. Risau dia itu dah ada bagi aduan juga. Dia macam nak dekat sikit kan. Nanti kita akan pasang langsung. Ya, kan saya risau jatuh. Berat ni. Benda ni berat ni. 65 Dah gerudi tu. Buat juga ada tu dia pasang sebenarnya dekat sangat tu. Dia risau dia. Itulah. Ini kalau jatuh MC sebulan ni. Tak silap MC yang lamanya. Dari boleh tunggu sini Silalah. Ni result ni adalah dia punya target. Target ni target daripada dia yang Dia tulis. Dia tulis. Target dia. Ni dia ujian diagnostik hari tu. Dan ni adalah result yang terbaru. Ni apa yang dia kata itu soalan yang sukar lah. Kan ni semua ni boleh naik ni. Sains dia turun. Dia skor lain dapat lain. Islam 74, 71, 90. Oh, dia dapat nombor 4 dalam kelas 5 secara keseluruhan. 5 untuk tingkatan, 4 untuk kelas. Dan nanti. Sampai ni boleh masuk, boleh naik bantas ni insyaAllah. Dia nak buat, dia nak buat. Susah baca. 77 dia sikit lagi nak A ni. Nanti akhir tahun ni A ni ya. Dia masih lagi ada masalah dengan dia punya, biasalah dah selalu sangat tengok phone. So BM dia ke laut lah. Dia punya grammar dia. BI ni boleh dapat A ni. BI pun ada karangan ni. Banyak ni tu. BI dia okey. Saya risau yang BM dengan agama saya rasa. Apa pendidikan Islam dia? Ya. 70 9. 3 lagi dah dapat A. Saya yang banyak yang sikit-sikit kan. Yang terakhir ni insyaAllah tu. Dia pun banyak bertanya ni. Tak ada masalah. Warna Afrika ni nampak dia banyak nak untuk diri dia. Dia nampak ada usaha lah nak bertanya dalam kelas. Dari segi pelibatan cikgu jago kelas kan? Cikgu ajar? Sejarah. Sejarah. Sejarah Macam mana tu? 74. Oh tinggi ni 74. 74. Dah dapat 60 pun susah sebenarnya. Ya. 74 ni tinggi ni. Sikit lagi lah apa-apa boleh makan dekat lepas ni kan. Itu bila dia balik dia tunjuk sayangnya banyak yang sepi lagi. Asal lah tu dia comeback akhir tahun kan. Dari segi pelibatan dia dengan aktiviti, maksud saya bila cikgu tanya soalan tu dia selalu Okey, dia ni saya rasa dia sesuai dalam kalau pulak ni PRS tu. memang PRS pun. Nampak dia. Dia memang PRS pun. Nampak dia punya sikap tu dia tempat arang pula. Dia rasa baik. Terlampau peramah. Dia
memotivasikan kawan lah. Positif. Aura positif. Masa sekolah rendah dia ni pengawas. Bila masuk sekolah menengah, Dia tak nak. Nak tengah ke tak? Saya tanya juga dia. Dia tak nak sebab dia adalah sejarah dia dekat sekolah rendah tu. So dia tak nak. Tapi bila dia tak masuk, dan markah PJSK dia markah untuk PJSK tu kurang lah. Tu mak dia paksa juga. Bila cikgu di offerkan PRS tu, dia kata ambil. Dapat ke? Kan ada orang apa? pilih kat sini lah. Percubaan. Dapat dah. Itu percubaan. Ada potensi. Kalau PRS baju dia lain. Lain dia warna ungu. Dia macam vest. Kena beli vest lah. Jadi kena vest lah tak pakai. Ada pun banyak juga pelibatan dia. So far sekolah ni PRS memang PRS pelibatan dia banyak. So boleh dapat tinggi ni BSK ni. Tinggal nak masuk. ada lagi nak tanya? Subjek dia yang paling rendah tu. Subjek dia ni lah. Tak silap saya ni. PJPK dengan sains. 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 Satu. PJPK dah berdua. Nah, sains pun. Sains. Nombor satu ni tinggi juga ni. Boleh lah. Bukanlah nak kata kita berhati. Sebab kebanyakan orang 40 lebih ni kan. Saya ni agak susah sikit tapi boleh lah. Next time dah tahu kan format macam mana. Tadi orang bermain dengan format baru. Betul. Kita tak pernah lagi buat kebat sampai 8 markah. Jadi kena buat sampai 8 markah. Even saya nak ajar dia map pun saya tak boleh lah. Sebab format dah berbeza zaman kita lain kan. So saya tak boleh ajar. Betul-betul. Hidup pula. Habis dia mikir pula tanya pasal bola. Okey. Jaring, bola tu. Habis macam mana kan? Sebenarnya ni lah yang sebenarnya nak menambahkan A dalam tingkat bed. Tak boleh. Okey lah. Okey. Okey. Cikgu Afra dah buat satu cikgu. Afra, saya tanya dia. Tanya dia. Mana tanya kat sini? Okey, nanti saya masuk ke dalam grup. Okey. Okey, terima Terima kasih kasih. banyak dia. Jom makan, jom. Ambil payung. Apa? Panggil apa? Tak ada apa-apa je. Panggil apa? Ayah. Tak, dia panggil apa kau tadi? Kafi. Kafi tu siapa? Nama lelaki? Ha. Bukan gelaran. Kalau gelaran memang lagi tumbuk mungkin siapa panggil. Taklah, gembira tu kan. Tak kisah, dipanggil gelaran dah jadi kan tumbuk. Jadi kau Beg mana beg? Beg dah ambil. Dah ambil dah. Hati-hati. Alhamdulillah. Memang ada signboard ni. Ingat ke signboard main-main? Buat pura-pura busy. Masalah dia entahlah signboard tu salah dengan perkataan bahasa Melayu. Macam ni. Lain pula. Dah suka sembang lain. Habis apa tu? Apa tu?
Tapi Cik Abid dah bagi tahu lah Abang Zurena tu yang kata kita follow Zuraimi lah. Tak ada. Assalamualaikum. Sebenarnya tak ada isu pun staging tu production sebab data sama, benda sama, semua sama. Dia takut lah sebab dia tak confirm.